Korang tengah nak mencari kereta Honda? Jom, saya bawa korang tour dalam saya punya showroom. Kereta-kereta Honda yang ready stock. Kau nak ada sedan ada, hatchback ada, SUV pun ada. So, follow saya dalam video ni. Saya bawa korang, kita usah-usah sama-sama, okay? Sebelum tu, jangan lupa follow, like dan share video saya, okay? Kita mulakan dengan Honda City, okay? So, Honda City saya ada banyak unit. Daripada model GM2 saya ada, ni tahun 2013. Nak beli cash, 24,800 tanpa rotek, copot insurans sahaja, okay? Ni model yang sangat-sangat saya berkenan sebab saya sendiri pengguna untuk model GM2 ni kereta saya. Untuk GM2 saya ada 2 unit, dua-dua sama tahun, color je berbeza. Jangan risau, boleh loan, tak ada masalah. Siapa nama blacklist, standby deposit 2 ke 3,000, insyaAllah boleh dapat dah kereta ni. Siapa nak model baru sikit, saya ada GM6 tahun 2015. Yang ini, kalau nak beli cash, dalam 32,000 dah boleh dapat on the road dah. Okay, siapa yang berminat pula, nak masuk loan, tak ada masalah. Nama blacklist pun boleh, standby deposit dalam 4,000. Macam tu boleh apply dah. Okay, tapi yang mana nak beli secara full loan pula, standby gaji dalam 1,800, boleh buat kosong muka, bulanan 700 sahaja. Untuk City, yang ini model yang paling high spec kita ada, yang paling latest. Tahun 2022, engine 1.5 V-Sin. Okay, yang ini siapa nak buat full loan, kosong muka, bulanan serendah 700 lebih dengan bank, okay. So, boleh ikat 9 tahun, make sure gaji kau dalam 1,900, dah boleh apply dah untuk kereta Honda City 2022 ni. The one and only kita ada sebiji Honda Jazz tahun 2019. Yang ini siapa yang nak buat kosong muka, bulanan serendah 700 lebih, 8 tahun sahaja dengan bank. Okay, yang mana nama blacklist tak boleh sebab deposit dia terlampau besar. Tapi kalau blacklist PTPTN atau telco, saya boleh usahakan yang ni. Yang ni dah siap dengan full body kit Mugen, kereta yang sangat-sangat cantik. Kalau siapa yang nak beli secara tunai, 55,000 on the road saya boleh bagi untuk kereta ni cash. Untuk pengetahuan, ini adalah model V-Spec, ada pedal shift. Kereta yang sangat-sangat cantik, guys. Untuk Civic, saya ada sebiji 2.0 tahun 2014. Ini adalah Civic FB. Kereta yang dah siap dengan full body kit. Okay, nombor plate pun cantik, 3939. Dah siap sekali dengan sport rear aftermarket. Yang ni siapa yang nama blacklist, standby deposit dalam 7,000. Tapi kalau nama cantik, boleh buat kosong muka, bulanan dalam 800 lebih sahaja. Kereta ni pun dah siap make up dah. Tak payah buat nak buat apa-apa dah. Full body kit Mugen, termasuk spoiler, dalam semua interior masih lagi cantik. Okay, untuk model ni pun high spec, ada pedal shift juga, guys. So, siapa yang nak beli untuk cash, lebih kurang 37,000, saya boleh bagi on the road. Okay, siap semua. Okay, kita beralih kepada SUV pula. Honda punya SUV. Yang pertama saya ada HR-V tahun 2017. Ini model baru sampai juga. Engine 1.8 E-Spec. Yang ni siapa yang nak beli secara tunai, dalam 52 ke 53,000 boleh dapat. Okay, kereta sangat-sangat cantik. Yang nak buat full loan, bulanan serendah 800 lebih sahaja, guys. Boleh dapat dah. Okay, dengan syarat gaji kena 2,000 ke atas. Saya jamin 100%. Kereta ni sangat-sangat cantik, guys. Okay, satu lagi SUV yang kita ada, CR-V tahun 2015. Yang ini engine 2.0 punya. Okay, nak buat full loan boleh, gaji kena 2,000 ke atas, bulanan 900 lebih. Tapi loan dia pendek saja. Kalau loan bank lebih kurang, loan bank tak boleh. Loan kredit lebih kurang 6 tahun sahaja, guys. Yang mana nak beli secara tunai, lebih kurang 45,000 ke bawah dah boleh dapat on the road untuk kereta ni. Boleh kontak dengan saya untuk kita pandu uji kereta ni sama-sama. Okay, saya jamin kereta ni cantik, bebas daripada major accident, bebas daripada banjir, guys. Okay, yang ini bonus, baru sahaja sampai, kereta belum siap lagi lah. Yang ni nak jual 20,000 sahaja, Civic FD 1.8 tahun 2008. So, yang ni tak boleh loan langsung, secara tunai. Okay, siapa yang berminat, boleh hello saya. Kita bagi harga yang cun-cun untuk anda. Okay, siapa yang berminat, hello dengan saya cepat, masuk ke profile.